Jika dia tinggal puasa saat ni, disebabkan uzur syar'i. Berapa tinggal puasa? Kita demam, tak boleh puasa. Berapa tinggal puasa? Kita mari haid. Kita mari macam den. Tu tak apa. Hak tu yang panggil uzur syar'i. Tinggal puasa dengan sebab syarat izin suruh tinggal. Hak tu tak ada apa. Sebab nak puasa tak boleh luar lah ni. Mari uzur ni tak boleh puasa kerana dia ada manik, ada larangan. Maka masa mengqadanya tidak ditentukan. Boleh bila-bila masa you nak qada. Asalkan belum pada masuk Ramadan. Kalau tinggal dengan sengaja, kena segera qada, kena taubat. Kalau tinggal dengan tak sengaja, tinggal dengan sebab uzur syar'i, hak ni tak ada apa. Nak qada selalu lepas pada puasa Ramadan pun tak apa. Nak puasa dalam bulan Syawal, tak apa qada dia. Ataupun nak puasa akhir-akhir ni pun tak apa lagi. Tak ada salah gapo. Dah. Bila masa dia? Mulai daripada bulan Syawal sehingga sampai ke akhir bulan Sya'ban. Ni masa orang yang tinggal puasa dengan sebab uzur syar'i. Uzur yang disah oleh syarak. Tu yang kita kena faham molek. Ni duk royak kalau kita tinggal sah dengan agama. Kalau tinggal hak tak sah dengan agama, maka kena qada. Segera pula tu. Ni lewat dia panggil ni. Kita duduk baru ni jok pada lepas bulan Syawal sampai ke bulan Rajab mari apa kita tak qada lagi. Malah. Dia malah ni. Masa tu mujur dak mati. Kalau mati dekat hotel dengan Tuhan terus lah. Dah. Tu di antara. Kalau ia masih juga belum mengqada puasanya. Sehingga masuk bulan Ramadan yang satu lagi. Masih misalnya tahun Ramadan baru ni kita putus qada 3. Kita putus puasa Ramadan 3 hari. Pamarilah ni tak ada qada lagi ni. Ada 13 hari dah nak puasa ni. Tak qada lagi. Berat lagi masuk satu Ramadan. Tak ada nak qada sehari habuk. Kalau jenis biasa ni. Dah bagi dia nya, wajiblah dia mengqadanya selepas daripada bulan Ramadan. Dan kenalah membayar fidyah. Maka baca ni kena bayar fidyah. Tong cai kaprap. Gapo fidyah dia saat ni? Iaitu memberi makan orang miskin satu cupa. Apabila sebut miskin ni yang masuk fakir. Kalau dia sebut kata miskin, dia masuklah orang fakir. Kalau sebut fakir, belum tentu miskin masuk. Dah. Tu di antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laulah an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma razukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami. Murah rezeki kepada penonton kami ya Allah. Semoga penonton kami semua dapat jejak dua tanah harammu, yakni haram Makkah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal.
pertama kali sama-sama kita mengucap syukur ke hadrat ilahi Rabbi. Juga sama-sama kita terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi sihat pada kita. Boleh kita sama-sama bertemu, boleh kita sama-sama berjumpa, boleh sama-sama kita sambung lagi dalam ruangan kita. Dan juga alhamdulillah lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi sihat pada kita. Boleh kita berada lagi dalam bulan Sya'ban ini. Dan juga sama-sama kita mengucap syukur, sama-sama kita alaungkan doa kita. Allahumma razukna, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak kerana lebih kurang 2 minggu kita tak jumpa melalui ruangan macam ni lah. 2 minggu kita tak ada jumpa. Kerana sama-sama ada tugas, sama-sama ada tanggungjawab. Dan baru saja semalam Ustaz Sapa di rumah. Malam ni kita sambung selalu dalam mata pelajaran kita. Dan juga yang perlunya kita kena baca lagi doa learning ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagilah barakah kepada kami ya Allah dalam bulan Sya'ban ini, dan panjanglah umur kami ya Allah hingga sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tilik tengok takwim, kalau kita mengikuti ijtihad Syekhul Islam saat ni tu, memanglah kita dah tahu bahawasanya yang mana Syekhul Islam dah bagi ijtihad kepada kita tentang untuk nak menyaksikan nak bulan untuk gapo? Untuk nak menentukan satu hari bulan, iaitu bulan Ramadan. Macam mana Syekhul Islam ijtihad ni, iaitu Cula ni suruh kita sama-sama menyaksi anak bulan pada hari Rabu tanggal 18 bulan Kumpapan. Untuk ijtihad ke 18 Kumpan ni akan menyaksi anak bulan. Kalau nampak anak bulan 18 tu 19 satu Ramadan. Kalau tak nampak anak bulan, makna kata 20 satu Ramadan. Jadi lagu mana pun kita nanti tengoklah. Melalui majlis ru'yah, melalui menyaksi anak bulan ni lah. Nak tentu satu Ramadan tu tanggal berapa. Tapi nak royak kita ni, jadi tak sampai sebulan adalah kita nak sambut Ramadan ni. Ada kita tengok ijtihad Syekhul Islam yang royak gini ke. Mana kata nak puasa ni tak ada sampai sebulan adalah, ada 15 hari tak hafal dah. Kerana kemarin tu kita sama-sama menyambut nisfu Sya'ban dah. Jadi kalau bila gak kali dengan malam ni, ada 13 hari lagi lah nak puasa kita ni. Apabila ada 13 hari lagi nak puasa, nak tanya adik kakak, belum pada kita nak sambung tajuk kita ni, kita kodok-kodok lagi puasa hak tahun lepas. Hak ni masalah. Hak ni masalah. Jadi 2 minggu lagi belum nak puasa ni, Ustaz pun nak tanyalah masalah qada puasa ni macam mana. Kita tinggal puasa baru ni. Kita tak ada puasa baru ni. Ataupun kita orang perempuan mari uzur baru ni. Mari uzur gapo pula? Mari haid. Mari nifah. Beranak-anak ke?
Qada dak lagi. Hak tu kita nak tanya. Belum pada kita nak jakoh dengan bab-bab niat puasa macam mana. Nak sambut bulan Ramadan macam mana. Belum pada tu kita nak represent sikit tentang qada kita qada kedak lagi. Hak ni pasal. Bimbang takut kita kali kita nak sambut Ramadan pula Ustaz ni. Nak sambut Ramadan pula kita ni. Di siapa nak sambut tu qada habis dak gi. Jadi kalau kita tak ada nak qada tak ada nak habis Ramadan tahun lepas, gi tambah Ramadan tahun ni pula. Dia masuk Ramadan tak boleh qada dah. Kena tunai dah lah. Bawa tunai dah. Hak tak qada ni makna kata lakah tahun ni kena gi qada tahun depan serta kena bayar kafarah. Kena bayar denda lah. Sehari tinggal, qada sehari cupak beras. Tu dia panggil kena bayar kafarah. Kalau kita qada learning ni belum pada nak masuk Ramadan ni, tu tak kena bayar lagi. Dia panggil tunai qada. Lalu tu nak bagi persen ni. Hawa berat tubuh kali. Krisi tak nak lekat mana lah ni krisi. Jadi kau turun, kau rendah ni kita. Krisi kita yang boleh buat tinggi tu. Boleh kita buat tinggi, yang nak tinggi start, lepas tu kau rendah sendiri. Aku mana? Kita berat ke gas habis dah. Krisi ni habis gas juga. Dan krisi habis gas, orang habis gas juga lah awak. Aku mana? Nah, alhamdulillah. Sahak saking Masya-Allah haji hak kita dari Betong, dari apa? Dekat kawasan Lubuk Bedil ni. Nah, Betong lah. Haji hak kata, alhamdulillah Ustaz hal pi je suncong song tinang na Ustaz. Hai Masya-Allah. Nah. Jom haji dah. Tak apa haji hak, tak apa insya-Allah. Nah, haji hak deh. Nanti Ustaz tanya nama haji hak dua kisi. Aku tak ada. Nah, dia lambat-lambatnya tak ada lah turun nama. Nah, lambat-lambat tak ada turun nama. Penuh kota dulu. Alhamdulillah. Baiklah. Tertanda nama jihad masuk. Jadi inilah. Hari ni kita nanti lepas pada habis Ramadan tu kita nak kecek buat haji kali lagi. Nah, habis Ramadan masuk Syawal tu. Nah, saat nak kecek semula haji sekali lagi. Cara buat haji tamattu' ni macam mana? Tu kita nak murajaah semula. Baru ni kita duk royak dah latar belakang semua jok daripada musafir gi hingga sampai duk Mina, Arafah, Muzdalifah. Nah, nanti lepas pada bulan puasa, masuk bulan Syawal, Ustaz nak ngajar buat haji sekali lagi. Belum pada kita nak musafir. Kerana, hujak moh kita ni akan musafir tunai haji tahun ni. Mula pada tanggal 18 bulan April. Tu tanggal mula lagi haji dah. Lalu tu kita nak ngajar lepas pada bulan Ramadan ni. Kita nak sambut Ramadan ni, kita nak kacak puasa dulu. Lalu tu, bagi orang hak beragai halu tekak dan ngajar. Berat nan ni sungguh. Nah. Jadi kita nak mai royak dulu hukum puasa orang hak tinggal qada. Orang hak tinggal puasa baru ni macam mana? Memang dah. Puasa saat ni fardu. Kalau dia tinggal puasa gak, jawab dia berdosa besar lah. Nah, tetapi nak royak dulu masalah qada ni macam mana? Kita tengok sikit. Masalah qada Ramadan. Nah, masalah qada puasa ni, orang yang tinggal puasa. Orang siapa memanglah orang. Manusia lah orang ni tak. Kalau nanti tak ada wajib puasa mula lagi. Tak gitu. Tak. Pelik sungguh. Dah. Jadi di antaranya nah. Masalah qada puasa saat ni orang yang meninggal puasa Ramadan sama ada disebabkan dia uzur yang tidak dibenarkan oleh syarak ataupun dengan tiada uzur yang tak dibenarkan syarak
wajiblah dia mengqadanya sebanyak hari mana yang dia tinggal คือจะบอกว่าใครก็ตามที่ละศีลอดในเดือนรอมฎอนและก็ไม่ใช่เวลาที่ต้องละศีลอดพูดง่ายๆก็คือใครที่ไม่ปอซอเดือนรอมฎอนเนี่ยวาญิบแก่เขาต้องปอซอชุดวาญิบแก่เขาต้องปอซอชุดปอซอของเขาเนี่ยวาญิบkena puasa qada dia yang tinggal puasa Ramadan mana kata dia saat ni tu wajib kena qada. Nah, tak kira lah dia tinggal dengan sebab uzur ke, dengan sebab tak uzur ke, wajib kena qada. Faham orang hak tinggal dengan sebab uzur ni wajib kena qada. Hak tinggal sengaja semua telah dah. Cik mudah-mudah kan? Lalu tu, jika dia meninggalkan puasa, sama apa ni dengan jika dia meninggalkan puasanya dengan ketiadaan uzur syar'i. Tak ada uzur, tinggal saja-saja. Apa pun tak puasa lah. Malah hari ni puasa malah. Tak urut puasa tak mau. Kalau tinggal puasa tu tak ada uzur gapo. Kalau uzur ni lain kata. Kalau uzur apa? Mana kai kelubung? Gimek kai kelubung lagi. Gimek kai kelubung dek lagi. Mana kai kelubung dek? Mari dah weh. Mari dah weh. Tak dia nak mengajar lagi dah malam ni. Mari dulu dah weh. Mana? Mana adik? Aduh. Tak Mana adik Aminah? Mana adik Aminah? Tengok dulu. Mana adik Aminah? Boleh kejar dah. Jadi, nak oyak gapo kita tu? Mai botak sini. Nah, kalaulah seseorang saat ni dia tinggal puasa dengan sebab tak ada uzur perkara pun, saja-saja tinggal malah nak puasa, ada juga weh. Ada. Moga kita royak ni ada, dan kita tak royak je tak ada. Kalau kita royak ni dia ada. Kalau dia tinggal puasa saat ni, tak ada uzur gapo pun. Nah, ataupun kita nak royak kata, dia. Orang hak tinggal puasa saat ni dengan ketiadaan uzur syar'i. Mana kata syarak tak izin dia tinggal. Lah mana dia kena puasa tapi dia tak puasa. Malah ke makan nusuk pada orang ke. Hendaklah dia segera beristighfar. Kalau tinggal dengan sengaja tak ada uzur gapo, kena istighfar banyak-banyak. Kena taubat dengan Tuhan banyak-banyak. Astaghfirullah. Kena taubat cepat-cepat. Apa? Malah puasa. Tinggal puasa dengan sebab tak ada uzur. Maka demo ni kena cepat-cepat istighfar. Kena cepat-cepat taubat daripada perbuatan yang dosa besar macam ni. Sebab tinggal puasa ni berdosa bukan tamadah. Jangan buat main. Malah ya tu puasa ni pakai doa. Puasa esok. Menanti qada pula. Tak boleh. Main guana pula. Tak si puasa ni nanti qada. Tak boleh. Nah. Puasa saat ni tetaplah. Nah. Ya kena puasa. Kena puasa, kena qada. Kalau tinggal, kena qada. Tu maklumat yang perlu kita kena tahu. Dah. Ini di antaranya. Lalu tu, nah, dia tak puasa, tinggal puasa dengan tak sengaja, tinggal puasa dengan sengaja atau malah puasa, dia kena istighfar, kena taubat dengan Tuhan, lepas tu kena segera dia qada. Lepas tu kita jok daripada baru ni, mai sampai ni ke, tak ada qada lagi. Ni. Parak ni kita ni. Tak qada lagi. Lalu tu hendaklah dia menyegerakan mengqadanya dengan tidak bertangguh lagi. Hari ni kalau tak qada lagi, kena qada lah esok. Nah. Kalau tak qada lagi hari ni, kena qada dah esok. Tak boleh tunggu dah. Tang qadaเลยคืนนี้ต้องนิยะเลยฉันqada Ramadan ชดพรุ่งนี้เพื่อ Allah Ta'ala. Nah. Cara demo kata gapo? Kalau tak puasa 15 ni 10 Syakban belum ada tu tak puasa tak boleh qada. Tu sunat.
Kalau nak puasa sunat tak boleh. Kalau kita tak puasa belum pada nisfu Sya'ban. Ni qada. Qada wajib. Tak ada rekeh apa dengan sunat. Makna kata kena nyegera qada. Malam ni kena niat dulu dah. Sahaja ku puasa qada Ramadan esok hari kena taklah. Ada tak? Set-set mama-mama dia. Nah, set-set mami-mami dia tak ada qada lagi. Baru ni tinggal puasa. Buat apa? Malah. Kalau malah ni kena segera selalu dah. Illa kita tinggal baru ni. Sebab apa? Dah kita mari uzur Ustaz. Kita mari haid Ustaz. Hak tu lain hal. Hak tu lain hal. Hak tu tak ada kena segera. Gapa moga dia nak puasa tak boleh. Dia mari uzur. Tu dia panggil hal lain. Hak ni tinggal dengan sengaja. Dah. Tu dia antara. Dah. Tinggal dengan sengaja. Kena qada dengan segera. Tak boleh tangguh lagi. Sebaliknya. Kalaulah jika dia tinggal puasa saat ni, disebabkan uzur syar'i. Berapa tinggal puasa? Kita demam, tak boleh puasa. Berapa tinggal puasa? Kita mari haid. Kita mari macam den. Tu tak apa. Hak tu yang panggil uzur syar'i. Tinggal puasa dengan sebab syarat izin suruh tinggal. Hak tu tak ada apa. Sebab nak puasa tak boleh lah ni. Mari uzur ni tak boleh puasa kerana dia ada manik, ada larangan. Maka masa mengqadanya tidak ditentukan. Boleh bila-bila masa dia nak qada. Asalkan belum pada masuk Ramadan. Kalau tinggal dengan sengaja, kena segera qada, kena taubat. Kalau tinggal dengan tak sengaja, tinggal dengan sebab uzur syar'i, hak ni tak ada apa. Nak qada selalu lepas pada puasa Ramadan pun tak apa. Nak puasa dalam bulan Syawal tak apa qada dia. Ataupun nak puasa akhir-akhir ni pun tak apa lagi. Tak ada salah gapo. Dah. Bila masa dia? Mulai daripada bulan Syawal sehingga sampai ke akhir bulan Sya'ban. Ni masa orang tinggal puasa dengan sebab uzur syar'i. Uzur yang disah oleh syarak. Tu yang kita kena faham molek. Ni duk royak kalau kita tinggal sah dengan agama. Kalau tinggal hak tak sah dengan agama, maka kena qada. Segera pula tu. Ni lewat dia panggil ni. Kita duduk baru ni jok pada lepas bulan Syawal sampai ke bulan Rajab mari apa kita tak qada lagi. Malah. Dia malah ni. Masa tu mujur tak mati. Kalau mati dekat hotel dengan Tuhan terus lah. Dah. Tu di antara. Kalau ia masih juga belum mengqada puasanya. Sehingga masuk bulan Ramadan yang satu lagi. Masih misalnya tahun Ramadan baru ni kita putus qada 3. Kita putus puasa Ramadan 3 hari. Pamailah ni tak ada qada lagi ni. Ada 13 hari dah nak puasa ni. Tak qada lagi. Berat lagi masuk satu Ramadan. Tak ada nak qada sehari habuk. Kalau jenis biasa ni. Bagi dia nya wajiblah dia mengqadanya selepas daripada bulan Ramadan dan kenalah membayar fidyah. Kalau macam ni kena bayar fidyah. Tong cai kaprap. Gapo fidyah dia saat ni? Iaitu memberi makan orang miskin satu cupok. Apabila sebut miskin ni yang masuk fakir. Kalau dia sebut kata miskin, dia masuklah orang fakir. Kalau sebut fakir, belum tentu miskin masuk. Dah. Tu di antara. Makna kata, kalaulah dia baru nak qada lepas pada Ramadan, dia panggil tinih Ramadan dah. Maka apabila dia qada sehari, dia kena jamu orang pakai orang miskin satu cupok bagi tiap-tiap satu hari. Yang tidak dikerjakan puasanya. Masalah, kita tinggal 3 hari Ramadan baru ni. Tak ada qada sehari habuk lagi. Mari sampai Ramadan ni tak ada qada lagi. Masuk pula Ramadan hak terik ni. Tinggal tak ada qada, tak ada qada tu lah. Kita nak qada le Ramadan tak boleh dah. Bulan Ramadan yang kena puasa pula. Lalu tu lah kita kena qada lepas pada Ramadan hak lapan ni. Lepas tu kena bayar cupok sehari. Tinggal 3 hari, kena qada 3 hari. Kena bayar beras cupok sehari, cupok hari 3 cupok. Tu bayar beras ke apa tu? Dia panggil beras fidyah, iaitu beras bayar denda.
Kerana tinai tahun. Nah, tak pergi qada selalu. Tu di antara. Tapi, jika disebabkan dia uzur yang dibenarkan oleh syarak, kita tinggallah 4 hari hak puasa baru ni. Tapi tinggal dengan sebab uzur. Tak boleh puasa, Ustaz. Jadi nyakit. Kalau puasa mati, Ustaz. Bermoyak dah. 4 hari lah. Lepas tu tak ada puasa. Pasal pada ni pun tak boleh qada lagi. Dia duduk uzur. Puasa jadi gini. Tak boleh qada lagi. Kalau balas ni enggak, maka dia tidak dikenakan fidyah. Tak ada nak puasa. Bulan ni, bulan lepas tak boleh puasa. Uzur lagi, dak enggak lagi. Tindai pula tahun. Kalau tindai pula tahun trik ni, makna kata, tindai tahun dia saat ni tak kena bayar fidyah. Hanya wajib dia qada saja. Hagi wami. Hagi wami. Kita nak dalam. Lagi. Tu dia antara faham tak gitu. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau faham dah tak kena tanya dah. Faham belaka dah. Moga duk kecek seumur puasa setahun sekali bukan? Tak gitu. Moga puasa seumur setahun sekali. Tak kena duk tanya pun. Dah faham belaka dah sebenarnya tu. Tu bagi orang yang mukung orang qada puasa. Lalu tu hak nak bersesi ni, piyo tak ada qada lagi, cepat-cepatlah. 14 hari, 13 hari dah ada ni. Orang perempuan yang mari haid pun, hak tak qada habis lagi tu kena qada biar habis lah belum masuk Ramadan. Kalau orang mari haid sekalipun, masa dia tak ada haid tu, dia tak ada qada lagi, maka kena bayar fidyah juga. Sebab dia tak ada uzur ke apa. Kalau orang uzur, hal-hal lain pula. Tu di antara nak oyak gapo kita. Nak oyak kata cepat-cepatlah kita puasa. Qada hak mana kita tinggal. Itulah pesan ni. Mukadimah kita malam ni. Kalau kita tengok gak bab kita nak kecek ni, dia reka dengan ibadah Ramadan. Sebab tu royak dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Baqarah ayat yang ke 183. Tu yang jelas dalam Quran. Bersangkut paut dengan ibadah puasa Ramadan. Kalau kita balik tengok dalam 183 surah Baqarah. Surah mula-mula lepas surah Fatihah. 183. Tu ayat gapo ni? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Sadaqallahul Azim. Kalau kita tengok 2, 3, 4 ayat hak Tuhan royak. Tilik le ayat dia surah Baqarah ayat yang ke-183 Tuhan royak. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzi. Nah, kama kutiba alal ladzina. Sebagaimana diwajibkan di atas ataupun terhadap orang-orang yang min qablikum la'allakum tattaqun. Di atas dari sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang yang di sebelum kita lah. La'allakum tattaqun, agar mereka semua tu bertakwa. Jadi puasa-puasa saat ni tu nak suruh gapo? Nak suruh kita takwa. Nak suruh kita takut pada Tuhan. Tu puasa. Kau tahu mau siang cacing ustaz pak pon ti. Pak pon banyak mana tidur dekat learning ni, tidur dekat setengah umur dah kalau kira tidur tu. Kalau kira 8 jam sehari tidur tidur banyak-banyak tak boleh pergi juga. Sikit-sikit jadilah tidur tu. Banyak zikir. Bang Nok kita lah. Bang Nok kita tu. Masya Allah. Bagi kaku siapa berlakon dah tu Masya Allah. Tuhan akak darjat lah ni. Daripada nasi, daripada kapal, lah ni ada kaku dah weh. Siapa tak seh mana-mana. Hak pergi umrah. Pergi buat umrah, nak klik barang tak boleh. Lambat. Kelo kapal tak cukup, nak kaku kapal tu best. Sufyan bin Ruslan kita tu. Bang Nuat. Boleh kaku dengan dia, Masya Allah. Tu dia antara. Jadi, hak tu Tuhan raya. Buat apa tu? Tuhan kata diwajib di atas kamu berpuasa semacam mana diwajib di atas orang-orang dulu. Di atas orang dulu, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu takut Tuhan. Ya sebab puasa saat ni kita tak sepa dengan amalan lain. Puasa saat ni kalau kita puasa dengan tak puasa dia tak tahu. Tu puasa yang lebih tu. จะบอกว่าปโซเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยถ้าเราปโซถ้าเราถือศีลอดหรือว่าไม่ถือศีลอดเขาไม่รู้หรอกว่าเราถือศีลอดหรือว่าไม่เพราะฉะนั้น การปโซเนี่ยเรากับพระองค์เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาtu di antara เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่อย่างนั้นเราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเขาเนี่ยปโซเพราะฉะนั้นการที่เราปโซเนี่ยเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รู้ซึ่งกันและกันเราปโซเรารู้ตัวเองว่าเราปโซอัลลอฮ์ก็รู้เราปโซแต่มนุษย์ไม่รู้ว่าเราปโซsebab itulah puasa saat ini nak ikat kita dengan Tuhan. Sebab itulah dalam Quran itu ayat la'allakum tattaqun. Supaya kamu takut pada aku. Dan kita puasa, orang tak ada Orang tak ada di rumah. Hari ni puasa weh. Dapat air panas ni, ambil segelas air bismillah.
Alhamdulillah, minum air sudah segelas. Orang tak tahu kita minum air. Habis tu dah. Nak oyak tu sebab kita takwa. Sebab kita puasa ni, Allah Ta'ala nak akad takwa. Sebab kita minum air, orang tak tahu tapi Tuhan tahu. Pahala Tuhan tahu kita tak minum, tu yang panggil takwa tu. Takut sungguh Tuhan. Kita minum tak laki orang tak tahu tapi Tuhan tahu. Tu suasana nak oyak. Ayat Quran Tuhan oyak. Oleh kerana tu, ni puasa dah. Lepas tu puasa saat ni dalam setahun tu Tuhan tentu puasa saat ni sebulan. Ya setahun bukan hari-hari. Tak. Tuhan suruh kita puasa setahun saat ni sebulan. Ya. 30 hari ataupun 29 hari. Nyok tu ya bukan hari-hari. Sebab Tuhan ayat. Ayyaman ma'dudah. Nah, puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Bukan puasa sepanjang tahun. Dalam 365 hari, 29 hari ya Tuhan suruh puasa. Hak lain, lahmu lah. Tu nak ayat. Takkan kita tak boleh puasa. Sebab tu kita nak ayat, kita hidup sepanjang tahun kita ni tak. Kita nak bagi tak boleh. Tuhan perintah suruh puasa 29 hari. Kalau dia tak boleh puasa, berat lah. Baik mati pada hidup. Nak ayat weh. Dia berat sangat. Nah, sebab tu. Lepas tu Tuhan ayat pula. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tuhan ayat pula dah. Suruh puasa hari tertentu dalam setahun saat ni. Lepas tu kalau kamu uzur, faman kana minkum maridan. Kalaulah kamu uzur, musakit, demam, tak boleh puasa. Atau au ala safarin, ada musafir, jalannya jauh. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka mugati puasa lah hari-hari hak lain. Makna kata kalau uzur, tak boleh puasa. Tinggal dulu. Tak boleh puasa nak buat kerana uzur. Ataupun musafir. Boleh kita buka puasa orang musafir lebih pada 2 marhalah. Buka puasa dulu. Lepas tu, hak puasa ni, nanti puasa hari lain. Iaitu pergi qada hari lain. Tuhan benar lah tu. Tu nak ayat tu. Islam ni bukan suruh puasa. Puasa boleh Ramadan. Puasa tak boleh. Puasa mati. Siapa mati? Mati. Dah. Tu nak ayat. Antaranya Tuhan tu suruh puasa bukan suruh siapa mati. Puasa tak boleh nak puasa. Orang tak buat mati. Tak mati puasa. Dah. Dah tu nak ayat tu perintah Tuhan. Lepas tu Tuhan ayat apa lagi? Nah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, jadi Tuhan ayat. Orang hak sakit, orang musafir, boleh dia berbuka. Kemudian, wajiblah dia berpuasa sebanyak hari mana yang dia buka. Ya, tak puasa berapa hari, dia kena qada berapa hari. Pada hari yang lain lah. Dan wajib atas orang-orang yang tidak berdaya berpuasa. Orang yang tak ada kuasa nak puasa. Tok kita duduk rumah tu kan. Kadang-kadang nyanyuk katik, gelak-galik katik, lupa katik. Orang tua, 80, 90 lebih. Tak boleh puasa dia, Allah nyanyuk. Kalau bagi dia, tak ingat lupa lah ni. Tak boleh nak puasa ataupun dia tu kesihatan tak ada dah. Kerana tua ke dan sebagainya. Fafidyatun ta'amu miskin. Maka dia bayarlah. Jamulah orang pakai miskin makan secupak sehari ganti puasa dia. Tu. Tuhan suruh. Bukan kata kena puasa sampai ke mati. Dah. Allahu Rabbi abad tu. Kita ni kita rasa tak kenang nikmat Tuhan ya panggil. Tuhan wi kita sehat. Tuhan wi kita gagah. Tengok kita kan. Kalau pergi bola, lari Allah nah. Kalau bila tu tak. 120 kilo lari. Tu jauh. Mau gagah, lepas tu pergi main pak tu. Apa panggil apa? Pak fitness tu. Lo main akik ke ni. Akik gagah. Puasa tak gerak puasa. Tu kalau lasak nu di cangwak-wak tu. Apa ni dia panggil? Happy run. Majlis bunga lari. Gagah. Ada 7 kilo.
Ada hak 10 kilo, ada hak 13 kilo, ada hak 20 kilo. Gagah lari. No, pergi pagi lagi. Belum subuh lagi. Topek kata, esok cepet PT nah. Nah, fun run. Oh, tewah lari, hungar lari. Cak auได้จะเอา10กิโลก็มี3กิโลก็ดีนะ15กิโลก็มีเลือกเลยว่าจะเอาระยะทางขนาดไหนแล้วพรุ่งนี้พิธีเปิดนะตี 4 เราจะเปิดสนามแล้วนะ pukul 3 tengah gitu mudah. Kalau fun run macam tu, gagahnya kita. Masuk bulan puasa, hari mula-mula, sembah tu. Apa? Tak gerak. Boleh buka tak gerak. Berat malu lah. Tak? Tak ada oyak fak kita. Ada oyak luar negeri, ada kat Israel kat tu. Mari kita gagah belaka. Hatu bahai kata bukan orang sini. Hatu nak oyak tu kita. Gagah lah. Kalau fitnik gagah. Tewah lari, hewan hungar gagah. Pakai baju fit pulak lari. Gagah. Bawa puasa hari mula-mula sembah di rumah. Kerana tak kerja ni. Tak gerak. Puasa hari mula ni tak gerak. Berat nan ni sungguh. Puasa malu. Tengok tuai tu kelambuk gini ni. Tengok longai ni besar. Tak. Six pack 8. 12 six pack. Bukan ni jiheng. 12 six pack dada ni. Semerak puasa hari mula. Rumah ni boleh buka tak? Malu kau orang. Tak. Puasa kecap besar. Abang tu nak oyak gapo? Kalau tua tak gerak uzur, maka boleh. Dia buka dulu puasa. Ataupun musafir, sakit. Dia boleh buka puasa. Boleh dia tak puasa. Lepas tu nanti qada hari mana dia hingga. Lepas tu kalau orang yang tua sangat. Tak gerak dah. Dia ni tak ada hari muda dah. Kau duk tua sama dah. Kalau dia tua sama dah pasal ni, hak jenis pasal ni, nak puasa dah kau duk tua hari-hari. Lalu tu Tuhan royak ke apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Pada mo ni tak boleh puasa dah, tak ada harapan nak hingga dah nyakit dia, tak ada harapan nak gagah dah. Kalau bagi demo ni gak. Makna kata gapo? Makna kata dia gak bayar fidyah halu dah lah. Bayar fidyah cupok sehari halu dah. Pakai kira ganti puasa hak dia kerana dia masuk dalam orang tua. Tu kita kena tahu lah. Ni kalau hak giat agama kita buat dok hak mu. Kalau giat agama buat tak padu. Itu je. Kalau giat agama, kalau giat lain gagah. Kalau giat lain yang mak mai. Baru ni montong mari. Rio. Montong weh tempat orang lama kita ni ke. Saya tak ada rumah, duduk Mekah. Duk tengok berita sana Allah Rio. Habis. Budak-budak tinonya holo tanginya butuh pagar-pagar. Malu kau orang lah. Anak siapa dia. Tapi bukan anak mah kita. Siapa tu hak tubai mari kat Israel kat Nung kali. Tak. Kira ke mana je. Berat nan ni dah. Letih lah. Kalau kita royak kata kita ngepek. Kalau kita ngajar, royak kata kita ngajar kasar pula. Pas nak royak aku mana ke dia. Susah berlaku lah. Susah berlaku. Allah dah. Masya Allah, tabarakallah. Tu di antara. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu di antara tu royak. Dah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian dah. Tu di antara ayat yang kita baca tadi. Ni nak ayat. Lepas tu bukan saja bulan Ramadan saat ni. Kita duduk tunggu belakang ni. Hingga sampai Nabi suruh kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Bagi barakat kami dalam bulan Rajab, ya Allah. Wa Sya'ban. Bagi barakah pada kami bulan Sya'ban, ya Allah. Wa balighna Ramadan. Panjang umur kami. Hingga kami sampai boleh tunai ibadah dalam bulan Ramadan, ya Allah. Hingga sampai kami boleh puasa. Ni kita duk tunggu kan ni? Duk tunggu nak puasa, tunggu bulan Ramadan. Semua kita tunggu belakang bulan puasa nak ayat. Alhamdulillah. Tu di antaranya. แล้วถ้าคนไม่มีตังค์
จะซื้อข้าวสารเหรออุสตะก็ปสแหละครับก็ปสแหละไม่มีทางจะซื้อข้าวสารก็ปสกดแหละครับtak ada gapo lah, tak ada pelik gapo. Tak ada duit nak bayar, puasa qada lah dulu. Nanti ada duit bila kau beli beras bayar. Dah, tak ada duit banyak cupuk sehari ya. Bukan seguni sehari. Tak, cupuk sehari. Alhamdulillah. Ustaz ถามหน่อยละหมาดตะเราะเวห์จะใส่เสื้อแขนสั้นได้ไหมpula dah การละหมาดต้องปกปิดเอารัดครับการละหมาดต้องปกปิดเอารัดถ้าเราปิดเอารัดแล้วก็ละหมาดได้ครับจะเสื้อแขนสั้นหรือแขนยาวถ้าปกปิดเอารัดก็สามารถใส่ละหมาดได้ถ้ามุสลิมก็ต้องปิดแขนสั้นต้องปิดแขนแต่ถ้ามุสลิมีนไม่ได้นะya mari pula dah mari pula dah mari apa nak ngajar tak? Nak ngajar tak tu? Tu dek tu. Mana dek Amin dah? Mana bapa? Mana bapa? Mana bapa? Duduk sini. Duduk sini. Apa? Ngajar apa? Tu dah. Tu hari raya di beberapa ayat dah. Sebab tu bulan puasa saat ni bulan yang kita tunggu-tunggulah. Maka puasa pada bulan Ramadan ni sebagaimana sedia kita maklum, sebagaimana kita tahu kan. Yang ditanya kita ni nak maya tarawih, ya tak kira maya tarawih, maya gapo pun dia kena pakai baju tutup aurat. Kalau orang perempuan, dia kena tutup belakanglah tubuh dia tu, dia panggil tutup aurat. Kalau orang laki-laki, antara pusat dengan lutut aurat dia. Badalai semaya tak molek katuk sarung tu, katuk banyak je lah. Nak ambil tabahu tu kaki lah. Tangan tak ada masuk dalam aurat ke laki-laki. Nak pakai baju tangan pandak, nak pakai baju sakuk. Tak pakai baju pun sah maya tapi tak comel. Dah. Tu faham masalah dia. Alhamdulillah. Lalu tu, puasa ni kita tahu belakang. Katanya, dia masuk dalam rukun Islam yang keempat. Mana dalil dia? Dalil ada royak dalam Quran lah. Mana? Quran tu yang royak. Tu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tu dalil dia. Wajib kena puasa. Tu di antaranya. Lepas tu dalam ayat pula tu dalam hadis Nabi pula tentang dalil puasa saat ni. Nabi pun royak an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa saumi Ramadan. Wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait. Tu royak dalam Nabi royak dalam hadis sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya bahwasanya Nabi bersabda gapo? Islam itu dibina dan Islam didiri di atas 5 rukun, 5 tiang, 5 dasar. Gapo arti Islam? Iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas pada syahadah, wa iqamis salah, diri semaya. Lepas diri maya, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Lepas zakat, wa siyami Ramadan, puasa bulan Ramadan. Lepas puasa, wa hajjal bait. Satu, menunaikan ibadah haji di Baitullahil Haram. Ni rukun Islam. Ada 5 rukun, 5 tiang. Ni, kita ngaku kata pompin Islam nah, pompin Muslim nah, wajib tang puasaครับ. Ni ngaku saja pom ni. ลูกหลานคนมุสลิมนะตุ๊ผมเป็นกีผมเนี่ยเป็นมุสลิมนะแล้วกีเราเป็นมุสลิมอายุเราเป็นมุสลิมล่ะเราก็เป็นมุสลิมดิก็ต้องปอซอดิใช่ว่าจะอ้างว่าเป็นมุสลิมเป็นอิสลามแต่ปอซอไม่นี่ไม่ใช่บุกเก้sebab kalau tak puasa bukan Islam. Kalau tak puasa bukan Islam. Sebab apa Islam ni hukum dia puasa ni, rukun Islam. Malaikat kalau dia engkar lah,
Hak jenis eka atau puasa tak wajib jatuh. Hak eka atau hai puasa tak ada puasa tak ada wajib tak kita tu pakai kupur terus lu dah. Kalau sekadar kata malah nak puasa hak tu masuk dia dosa besar. Kerana tak eka. Tu di antara dah. Alhamdulillah. Nah, masa ada sikit lagi kita ni mukadimah malam ni. Tak boleh panjang mana sejam cukup lah. Jadi menurut sejarah, kalau kita tengok sejarah Islam, puasa bulan Ramadan ni, fardu bila puasa ni? Difardu ke Tuhan ni perintah bila puasa bulan Ramadan? Pia ada jawab apa? Boleh kita join sama. ใครที่มีคำตอบสามารถแจมได้ในรายการ puasa ni, puasa Ramadan Tuhan fardu ke atas orang Islam ni bulan mana? Fardu bulan mana, tahun yang keberapa? Pia ada jawab apa? Nak tanya tengok. Nak test tengok. ความรู้ kita nak test tengok. Kita ingat dak baru ni kita ngaji dah. Puasa ni Tuhan perintah bulan gapo? Tuhan perintah tahun yang keberapa? Hijrah. Pia boleh jawab? Kita nak bagi gapo dia? Nak tengok. Awi sama nasi kabu ni apa? Pia boleh jawab, kita ada hadiah. Kita doa boleh pergi Mekah tapi tak payah awi lah. Nak doa awi. Dah? Dah gitu. Pia ada jawab apa? Kata puasa saat ni Tuhan fardu bila? Lepas tu tahun yang keberapa? Bulan mana? Dua jawab apa? Puasa Ramadan saat ni Tuhan fardu di atas orang Islam ni bulan apa? Lepas tu tahun yang keberapa hijrah? Nak tengok sama-sama kita ni ada maklumat tak? Maklumat ada belaka tapi lupa banyak ke. Tak nak ingat mana ni kalau bab puasa-puasa ni setahun sekali. Kalau bab lain ingat belaka. Hablah le cerik lah. Boleh pergi belaka. Lah ni harga apa pula lah ni? Hamilih lah ni. Hamilih butir pula. Masya Allah. Hamilih butir lah pula. ให้ค่าเน็ตก็พอค่าเน็ตจ่ายเองก็ได้ไม่ได้แพงสักหน่อยวันละ19เดือนละ19 บาทก็มี di antara deh Allahu Rabbi lalu tu perkara ni kita kena tahu ya deh lalu tu puasa saat ni saya jawab wi lah tak ada pia jawab saya jawab wi. Puasa Ramadan saat ni Tuhan fardu dalam bulan Sya'ban. Allah ได้สั่งใช้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์สั่งใช้ในเดือนชะบานปีที่2ฮิจเราะห์tahun yang kedua hijrah dah. Kalau orang tanya puasa ni Tuhan fardu bila? Tuhan fardu pada bulan Sya'ban. Lepas tu bila bulan Sya'ban? Tahun yang kedua hijrah. Mana bila hijrah? Hijrah ni ambil daripada Nabi duduk Mekah pergi di Madinah. Hari mula-mula tu tahun tamu dia panggil satu hijrah. Bermasuk tahun 2. Maka dia panggil tahun 2 hijrah. Maka tahun 2 tu lah berlakunya Tuhan perintah suruh puasa. Wajib kena puasa bulan Ramadan. Maka tahun 2 tu jugalah berlakunya peribadah. Tu tengok. Lepas tu peribadah 17 Ramadan. Keadaan sahabat puasa. Tengok kuatnya sahabat Nabi. Kita ni suruh mayat timpung tak gerak nak pergi sejid boleh puasa ni. Saya diri adik akak dak lah. Saya diri dok ya tu malah pergi sejid. Itu di antaranya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Ada gapo nak tanya? Tengok soalan kalau ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi dan juga sahabat-sahabat terbaik. Sama-sama buat suih.
Siapa pian mana waktu klik semalam waktu kata tengah malam Ustaz. Nah, alhamdulillah Arifin mak dia. Arifin tengok kali dengan ayah Lia lah. Assalamualaikum Ustaz dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Nah, Masya Allah. Ramai dah yang bagi salam. Nah, Haji kita pun sama-sama juga. Malam ni tak ada nak buat background belakang. Tak ada nak buat background pakai sekelah office dalam bilik malam ni. Dah? Alhamdulillah. Ada gapo nak tanya bab qada ni. Malam ni kita tak ada dalam lagi lah. Malam esok kita mulai masuk mendalami sakut paut dengan takrif puasa, kelebihan puasa, gapo ratik puasa ni nak buat gapo kita kelebihan puasa secara umum ada gapo ratik. Esok kita mendalami. Nah, kalau ada masa lah sebenarnya esok ni malam Jumaat dah. Malam ni malam Jumaat dah. Esok hari Jumaat dah. Nah, tengoklah kalau ada maklumat ada gapo, kita nak ayat banyak lagi lah kelebihan bulan Ramadan, keistimewaan dia, waktu cara puasa ni kita boleh ngaji sama tara 2 minggu nak masuk Ramadan ni, kita boleh cadang boleh bekal. Tak kira kita nak pergi dengan tak tahu. Tak boleh lagi dengan tak tahu, kita nak tahu juga. Dah? Alhamdulillah. Ada gapo nak tanya tu? Kalau tak ada gapo, Ustaz pun nak wutis kat ni dululah. Nanti sama malam esok pula. Dah? Alhamdulillah. Ni kita buat mukadimah. Nah, boleh pukul 9.30. Alhamdulillah. Cukup 1 jam. Dah? Ada gapo nak tanya, ada gapo nak kongsi, boleh kita kongsi sama. Mudah-mudahan. Nah, kita boleh ambil ilmu pengetahuan sama-sama. Sebenarnya tak ada berehat lagi, tapi berehat banyak dah benar pun. Tubel klik marang itu 7 jam naik kapal jok di Manama Sapa di Suvarnabhumi tu kan. 7 jam ni tidur 5 jam tak kapal. Habis tu tak ada letih mana tu. Duk tak kapal 7 jam ya lama. Kita nero 5 jam. Siapa nah cuak mari hostel mari bagi nasi tak ada khabar tidur. Nah, tapi nak tidur banyak dah kan. Balik semalam duk bakok siapa hak jai pun naik kapal 2 sejam lebih. Tidur sejam dah tak apa. Lek semalam pun tak pala pula sampai ke subuh. Alhamdulillah lah. Habis tu dia antara dah insya-Allah malam esok. Nah, tapi ustaz pun jumpa tak ada banyak hari lah ni. Kita ngajar malam ni malam esok. Lusa hari Sabtu tak ada kerusuh hujat nak pergi umrah Ramadan 12 tu kena tinggal. Jadi ustaz ngajar boleh ngajar sekat 12 ni lah. Baru 12 Ramadan 12 bulan kumpan ni kita musafir. Pergi hujat buat umrah bulan puasa. Lepas tu ustaz klik 10 hari puasa dah tu ustaz klik ngajar semula sini dah. Itulah masa luar kita ada kita boleh ngajar, kita ngajar boleh bagi ilmu pengetahuan. Alhamdulillah cukuplah. Nah, kasar bahasa salah silap minta maaf banyaklah. Hak mana hak baik, hak boleh wi maklumat malam ni. Itu memang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah cukuplah hari ni. Kita jumpa malam esok. Kita nak ayat pula lah kelebihan dan juga maklumat tentang puasa bulan Ramadan. Insya-Allah aku qauli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.